Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Norizan binti Ismail sebagai pensyarah kami bagi khusus GPPP 1092 iaitu pengantar pengajian pendidikan. Bagi tugasan pentaksiran berterusan, tugasan 2, saya wakil bagi memperkenalkan diri bagi kumpulan saya. Bab kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Maka izinkanlah saya memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya sendiri Muhammad Khula bin Muhammad Rafi, bersama dua saudara saya iaitu Muhammad Abidi Akbar bin Abdul Razak dan Muhammad Syukur Adam bin Ahmad Suhaimi. Baiklah, objektif perbincangan kita dalam video ini ialah apa itu aspirasi, apa itu hala tuju dan juga apa implikasinya terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik. Tanpa melengahkan masa, marilah kita masuk ke dalam pengenalan, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu PPPM 2013 hingga 2025 ialah satu pelan jangka panjang yang dirangka oleh kerajaan untuk menambah baik dan mentransformasikan sistem pendidikan negara kita secara menyeluruh. Tujuan utama PPPM adalah untuk memastikan pendidikan di Malaysia mampu melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran tinggi serta berdaya saing di peringkat global, setanding dengan sistem pendidikan bertaraf dunia. Selain menekankan pencapaian akademik, PPPM juga memberikan fokus kepada pembangunan seperti instan secara holistik. Hal ini bermaksud pendidikan bukan hanya bertujuan melahirkan murid yang cemerlang dalam pelajaran, tetapi juga membentuk individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Murid dididik agar memiliki sasiah yang baik, moral yang tinggi, emosi yang stabil serta kesedaran terhadap tanggungjawab kepada masyarakat dan negara. Pendekatan ini juga selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu FPK, yang menegaskan bahawa pendidikan merupakan usaha berterusan untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Melalui pelaksanaan PPPM, sekolah dan institusi pendidikan berperanan bukan sahaja sebagai tempat penyampaian ilmu, tetapi juga sebagai medium pembentukan insan yang berakhlak mulia, berfikiran kritis, berfikiran kreatif dan mampu menyumbang secara positif kepada pembangunan negara kita. Seterusnya kita masuk pada konsep pendidikan. Menurut Kamus Dewan edisi ke-4 2005, pendidikan ini ditakrifkan sebagai proses mendidik, melatih dan juga membimbing seseorang untuk mengembangkan pengetahuan, kemahiran serta membentuk akhlak sasiah individu. Takrif ini menekankan bahawa pendidikan bukan sekadar penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi ia juga melibatkan pembentukan tingkah laku dan nilai murni dalam diri seseorang agar dapat berfungsi dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Seterusnya menurut tokoh, iaitu menurut Imam Al-Ghazali 2010, pendidikan ini bertujuan untuk membersihkan jiwa, membentukkan akhlak mulia serta mendekatkan diri manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendidikan dalam Islam bukan sahaja untuk memperoleh ilmu duniawi, tetapi ia juga bertujuan berakhlak dan ia juga bertujuan membentuk insan yang beriman, berakhlak, seimbang antara keperluan dunia dan juga akhirat. Secara menyeluruhnya, konsep pendidikan ni daripada pelbagai sumber menunjukkan bahawa pendidikan merupakan satu proses yang menyeluruh bagi merangkumi pembangunan ilmu, kemahiran, akhlak dan nilai kemanusiaan.
walaupun takrif dan pandangan yang berbeza mengikut sumber dan tokoh, kesemuanya menekankan pendidikan sebagai medium penting untuk kita membentuk insan yang seimbang dan berguna kepada masyarakat dan juga negara. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada apa itu aspirasi dan juga hala tuju. Bagi aspirasi, menurut Kamus Dewan, aspirasi bermaksud cita-cita, iaitu cita-cita, harapan atau keinginan yang tinggi untuk dicapai. Dalam konteks pendidikan, aspirasi pendidikan merujuk kepada cita-cita dan matlamat utama sistem pendidikan kita untuk melahirkan insan yang berkualiti, berilmu, berakhlak serta mampu menyumbang kepada kesejahteraan diri, masyarakat dan juga negara. Berdasarkan bagi hala tuju pula, berdasarkan Kamus Dewan, hala tuju ini ditakrifkan sebagai arahan, tujuan atau sasaran yang ingin dituju dalam pendidikan. Bermaksud arah perancangan dan pelaksanaan sistem pendidikan bagi mencapai aspirasi yang telah ditetapkan. Hala tuju pendidikan berfungsi sebagai panduan kepada pembuat dasar pendidik dan institusi pendidikan dalam merancang kurikulum, kaedah pengajaran serta pembentukan murid agar selari dengan keperluan semasa dan masa hadapan. Seterusnya, hala tuju pendidikan yang terkini. Hala tuju pendidikan yang terkini di Malaysia memberikan penekanan kepada beberapa aspek utama, antaranya seperti pembangunan insan yang holistik. Pendidikan tidak hanya menilai kecemerlangan akademik, tetapi juga pembentukan sasiah, nilai moral, etika dan kesejahteraan emosi murid selaras dengan FPK. Yang kedua ialah penguasaan kemahiran abad ke-21, iaitu sistem pendidikan kini menekankan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu KEBAT, iaitu komunikasi, kolaborasi, kreatif dan pemikiran yang kritis bagi menyediakan murid untuk menghadapi cabaran global. Seterusnya, yang ketiga iaitu pendigitalan dan teknologi pendidikan, yang membawa maksud pendidikan bergerak ke arah penggunaan teknologi digital. Ia berkembang selari dengan teknologi kita yang semakin maju. Pembelajaran berasaskan ICT dan inovasi untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Akhir sekali, pendidikan berteraskan nilai dan jati diri nasional. Hala tuju terkini pendidikan turut menekankan pembentukan identiti kebangsaan perpaduan dan semangat patriotisme antara murid menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Jadi kesimpulannya, aspirasi pendidikan merujuk kepada cita-cita dan matlamat sistem pendidikan, manakala hala tuju pendidikan pula bertujuan hala tuju pendidikan pula ia arah dan strategi pelaksanaan bagi merealisasikan aspirasi tersebut. Berdasarkan takrif Kamus Dewan, kedua-dua konsep ini saling berkaitan dalam memastikan sistem pendidikan negara terus relevan, progresif dan mampu melahirkan generasi yang seimbang. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya mempersilakan saudara Abidi Akwa untuk melanjutkan perbincangan kita dalam video ini. Seterusnya, aspirasi pendidikan. Terdapat 5 aspirasi pendidikan. Yang pertama, akses.
Aspirasi akses menekankan usaha memastikan 100% enrolment murid merentas semua peringkat pendidikan bermula dari prasekolah hingga ke menengah atas menjelang tahun 2020. Ini bermaksud setiap kanak-kanak di Malaysia tanpa mengira latar belakang keluarga, lokasi tempat tinggal sama ada di bandar atau luar bandar serta status sosioekonomi diberi peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan formal kerana pendidikan dilihat sebagai hak asas yang perlu dinikmati oleh semua murid. Yang kedua, kualiti. Aspirasi kualiti bertujuan untuk memastikan sistem pendidikan negara berada pada tahap yang tinggi dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Sasaran untuk berada dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun bagi menunjukkan komitmen negara untuk meningkatkan pencapaian murid, keberkesanan pengajaran guru serta kualiti kurikulum agar setanding dengan negara maju. Yang ketiga, equity. Aspirasi equity memberi tumpuan kepada pengurangan jurang pencapaian pendidikan antara murid bandar dan luar bandar, murid daripada latar belakang sosioekonomi berbeza serta perbezaan gender. Sasaran pengurangan sebanyak 50% menjelang tahun 2020 bertujuan memastikan setiap murid mempunyai peluang yang lebih adil untuk berjaya tanpa dipengaruhi oleh faktor persekitaran atau latar belakang kehidupan. Yang keempat, perpaduan. Aspirasi perpaduan menekankan peranan sistem pendidikan sebagai medium untuk menyatukan murid daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Melalui perkongsian pengalaman pembelajaran dan nilai bersama, murid dididik untuk menghargai kepelbagaian serta membina persefahaman antara satu sama lain. Pendidikan menjadi asas kepada pembentukan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Dan yang kelima, kecekapan. Aspirasi kecekapan merujuk kepada usaha membangunkan sistem pendidikan yang memaksimumkan keberhasilan murid berdasarkan peruntukan yang sedia ada. Ini bermaksud setiap sumber kewangan, tenaga kerja dan kemudahan digunakan secara berkesan untuk memastikan hasil pembelajaran murid dapat dicapai dengan optimum tanpa pembaziran. Selanjutnya, aspirasi murid. Terdapat 6 aspirasi murid. Yang pertama, pengetahuan. Aspirasi pengetahuan menekankan keperluan murid memiliki ilmu yang menyeluruh dan kukuh bagi merentas semua peringkat pendidikan. Melalui 100% enrolment dari peringkat prasekolah hingga menengah atas, murid dibekalkan dengan asas pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi cabaran pendidikan serta kehidupan masa hadapan. Yang kedua, kemahiran dui bahasa. Aspirasi kemahiran dui bahasa memberi fokus kepada penguasaan bahasa yang membolehkan murid berkomunikasi secara berkesan. Keupayaan dui bahasa juga penting dalam memastikan murid mampu bersaing di peringkat antarabangsa, sejajar dengan sasaran pencapaian negara dalam pentafsiran seperti TIMSS dan PISA. Yang ketiga, kemahiran berfikir, iaitu 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dalam bandar, luar bandar, sosioekonomi serta gender menjelang tahun 2020. Hal ini membawa maksud kemahiran berfikir merujuk kepada keupayaan murid untuk membuat analisis, menyelesaikan masalah dan berfikir secara kritis. Aspirasi ini juga berkait dengan usaha mengurangkan jurang pencapaian supaya semua murid tanpa mengira latar belakang dapat mengembangkan potensi pemikiran mereka secara seimbang. Yang keempat, etika dan kerohanian, iaitu sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Jadi, aspirasi etika dan kerohanian menekankan pembentukan murid yang mempunyai nilai moral dan pegangan rohani yang kukuh.
Sistem pendidikan yang menghargai kepelbagaian ini membantu murid memahami nilai murni, saling menghormati dan membentuk sosial yang seimbang dari segi intelek dan rohani. Yang kelima, kemahiran memimpin. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan merangkumi 4 dimensi, iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi dan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan. Jadi, aspirasi ini bertujuan melahirkan murid yang mampu memimpin diri sendiri, bekerjasama dengan orang lain serta menghadapi cabaran dengan keyakinan. Yang keenam, identiti nasional. Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip rukun negara diperlukan untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid perlulah berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau status sosioekonomi. Jadi, semangat patriotik perlu dipupuk melalui pemahaman sejarah negara dan perkongsian aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Seterusnya, semangat keterangkuman yang teguh diperlukan bagi mewujudkan identiti nasional yang sebenar. Identiti nasional dicapai bukan sahaja dengan memahami dan menerima kepelbagaian tetapi juga menghayati kepelbagaian. Baiklah, terima kasih kepada saudara Muhammad Quwah dan Muhammad Albidi Aqwa kerana telah menjelaskan tentang perbincangan kita pada kali ini mengenai tugasan 2 bagi pentaksiran berterusan GPPP. Baiklah, saya akan meneruskan perbincangan kita pada hari ini mengenai pembentukan guru berjiwa pendidik. Baiklah, guru berjiwa pendidik memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk generasi muda pada masa kini. Seorang guru bukan hanya bertanggungjawab menyampaikan ilmu semata-mata, tetapi turut berperanan membangunkan jiwa, sahsiah serta karakter murid supaya mereka dapat menjadi individu yang cemerlang dan seimbang. Baiklah, dalam konteks pendidikan Malaysia, guru berjiwa pendidik ini merupakan tonggak utama dalam merealisasikan aspirasi pendidikan negara. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri guru berjiwa pendidik. Ciri pertama ialah guru yang berakhlak mulia. Guru berakhlak mulia ini mempunyai jiwa pendidik yang amanah, bersikap terbuka serta mempunyai konsep kendiri yang positif. Akhlak yang baik ini membantu guru menjadi contoh teladan kepada murid dan mendidik mereka dengan lebih berkesan. Ciri yang kedua pula ialah komitmen yang tinggi terhadap profesion keguruan. Guru menunjukkan dedikasi, tanggungjawab serta kesungguhan dalam melaksanakan tugas pendidikan. Komitmen ini penting bagi memastikan guru sentiasa bersedia memberikan yang terbaik untuk murid dan sekolah. Ciri yang ketiga pula ialah empati terhadap murid. Guru berjiwa pendidik mendidik dengan sentuhan kasih sayang melalui kesantunan, perhatian, menghargai serta menghormati murid. Guru juga memahami latar belakang dan potensi murid supaya pembelajaran yang dijalankan ini lebih bermakna dan berkesan. Ciri yang seterusnya pula ialah ciri yang keempat, guru yang berintegriti dan mempunyai nilai moral yang tinggi. Guru bukan sahaja mengajar, malah menjadi teladan dalam aspek etika, akhlak serta profesionalisme keguruan. Integriti ini membina kepercayaan murid dan masyarakat terhadap peranan guru. Ciri yang akhir sekali ialah keupayaan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru perlulah kreatif serta mampu mengaplikasikan teknologi dan pendekatan baharu agar PDP ini lebih menarik, relevan dan selari dengan perkembangan pendidikan abad ke-21. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan tentang implikasi guru berjiwa pendidik. Implikasi yang pertama ialah dalam aspek pengurusan PDP. Guru perlu berkeupayaan merancang dan melaksanakan proses pengajaran dengan baik supaya matlamat dan objektif pembelajaran dapat dicapai. Selain itu, kebijaksanaan guru dalam bimbingan, dorongan, kawalan serta penilaian amat penting bagi memastikan murid ini berkembang secara optimum. Seterusnya pula ialah
implikasi pembangunan profesionalisme guru. Guru perlu sentiasa memperbaharui pengetahuan dan meningkatkan kemahiran melalui pembelajaran berterusan. Guru juga harus berani meneroka pelbagai kaedah dan teknik pengajaran supaya dapat melaksanakan pedagogi yang holistik dan berkesan. Amalan pembelajaran sepanjang hayat menjadi asas kepada guru profesional. Implikasi ketiga pula ialah guru perlu mempunyai wawasan yang unggul. Guru ini berperanan mentransformasikan pendidikan dengan berfikir aras tinggi serta mampu berinovasi untuk meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Bagi memastikan murid mampu bersaing di peringkat antarabangsa, guru juga perlu mencapai standard global sejajar dengan hasrat PPPM. Dan implikasi yang terakhir ialah kemahiran teknologi dalam pendidikan. Guru perlulah menggabungkan isi kandungan mata pelajaran, pedagogi serta teknologi dalam membentuk inovasi murid. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dapat memaksimumkan pembelajaran dalam konteks persemuka maupun persekitaran maya. Kemahiran ini penting bagi melahirkan murid yang bersedia menghadapi dunia digital pada masa ini. Baiklah, seterusnya saya akan membuat satu kesimpulan berdasarkan tugasan kita pada hari ini. Sebagai kesimpulannya, aspirasi dan hala tuju PPPM 2013 hingga 2025 menekankan pembangunan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Guru berjiwa pendidik berperanan membina generasi yang berdaya saing, beridentiti nasional, berpengetahuan serta beretika. Oleh itu, guru merupakan tonggak utama dalam merealisasikan hasrat pendidikan negara dan melahirkan generasi Malaysia yang holistik serta mampu bersaing di peringkat global. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.